So nanti kalau katakan adik nak pergi satu, kakak nak ambil satu pun boleh lah. Okey, jom teman ibu susun kipas-kipas ibu balik. Ibu rasa macam dah berserabut dalam ibu punya almari ni. Banyak sangat kipas, ibu rasa kena beli almari lagi untuk letak kipas-kipas ibu ni. Nah korang, aku sepah-sepah kipas ibu ya. Ibu nak susun adik. Susun dulu. Yang ni anak ibu nak bawa pergi sekolah. Cuma ibu dah beli lanyard dia. Nanti ibu pasangkan lanyard. So nampak ni, banyak sangat ni. Ada dalam kotak-kotak ni macam tak buka lagi. Ni, ni semua ni berabuk dah ni semuanya dalam ni ada kipas tau. Semua ada kipas. Nampak ni? Ni semua ada kipas lagi ni. So dalam ni kita keluarkan dulu. Kita nak susun satu persatu. Ya Allah, serabutnya lah hai. Serabut sangat. Banyak kot ni. Semuanya ada function. Majoritinya adalah kipas yang padu lah, kan. So kita akan susun balik kipas-kipas ni. Ya Allah, ya Allah. Nanti kipas ni kalau jatuh ni. Ni kipas ni. Kipas glitter ibu ni. Ni adalah satu-satunya kipas glitter kat sini ni ada. Nampak ni. Ni kecil-kecil tapi kecil-kecil laju So ni kita akan susun satu persatu. Yang ni yang baru lagi. Ada ibu nak bagi dekat jiran ibu. Yang ni. Semua ibu tak jumpa je lagi dia. So ibu nak susun balik. Ibu terlupa sebenarnya ibu ada je kamera. Hari tu ibu beli kamera ni, kan. Ini ibu nak bagi ke anak-anak ibu. So yang ni pun kamera juga. Sekejap kita keluarkan. Nampak ni, ada dua kamera. Yang ni yang mula-mula, ni yang second. Yang first ni dia ada sekali bagi lens ni, nampak ni. Dia boleh zoom lah. Ni ada dua, satu hitam dan satu putih. So nanti kalau katakan adik nak pergi satu, kakak nak ambil satu pun boleh lah. Sekali je ibu pakai. Anak ibu dia suka karaoke, so beli juga benda ni untuk diorang, untuk nyanyi-nyanyi kat rumah. Tapi biasanya kalau buka memanjang memang bising lah kat rumah ni. So ibu akan susun semula. So dari tepi ni earbud tepi ni. So ni, so ibu akan masukkanlah kipas-kipas ni semua. Kau macam-macam masuk ni. Tapi tak muat kot, ibu kena beli rak baru. Hari tu adalah orang komen ibu pasal kipas ni tau. Lepas tu adalah yang komen, baik aku beli gojodok je. Kau tengok aku punya gojodok banyak mana? Ni aku tunjuk kat kau, spill. Ni gojodok. Mana lagi gojodok? Banyak. Gojodok aku ni je Sulife. Gojodok. Kenapa tak ada tu gojodoknya? Gojodok tu, gojodok yang boleh buka. Ada, tapi ni ada lagi tak gojodok? Ni. Gojodok. Banyak lagi kipas gojodok. Kau nak action apa dengan aku pasal gojodok? Okay. So banyak brand yang ibu ada. Yang belum buka pun ada. So ada juga untuk dalam kereta pun banyak lagi gojodok. Ibu simpan juga dalam kereta, kena make sure ada 4 atau 5. So kadang kita terlupa nak bawa dari rumah. So kat rumah, dekat dalam kereta mesti akan ada kipas. Yang ni pun, yang baru-baru ni ibu ada buat review kan. So yang ni pun okey. Masuk balik dalam kotak. Kalau tanya ibu mana kipas yang paling speed, memang mantul lah. Okey, yang ni adalah paling mantul. Tapi yang ni tak boleh pakai untuk daily tau, sebab dia berat. So yang ni pun ibu ada dua. Okey, ni kotak dia. Satu lagi ni. Dia sama, dia ada dua. Ni dengan ni. So ingatkan macam satu ayah, satu ibu. Tapi kita orang tak guna pun. Maksudnya tak guna untuk daily lah. So kalau katakan nak ringan, boleh ambil yang ni. Yang ni memang speed pun kencang, tak berat sangat, ringan, boleh bawa pakai lah. Boleh pakai daily yang ni. So memang yang ni memang betul-betul kuat lah. Sangat kuat. Okay, belanja sikit lah dia punya speed macam mana kan. Okay, sekejap kita on dulu. Ini dari jarak jauh pun memang terbang dia kuat tu. Okay, kan memang tak muat lah. Memang dah penuh sangat dah ni. Dia dah penuh sangat dah ni. Takut jatuh dia. So ni dah penuh sangat. So ada lagi yang ni, bukan dia letak tepi je lah. Okay, dalam ni bukan kotak kosong tau. Ada kipas. Ada ni kipas ni berbeli dua. Yang ni ada dua. So katakan emergency, tak ada elektrik, boleh pakai kipas ni. Ni kipas ni memang best. Kencang, ada dua. Satu colour biru pink dan pink biru. Gitu. So kipas ni pun sama. So ni kipas yang padu tu lah. Tak